Bismillah. Kasar Okey geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di channel Syam Mencari Start Padu. Okey geng, hari ni aku turun lagi mancing macam biasa. Tapi hari ni aku bukan berada di sungai, tapi aku berada di Lombong Tinggal geng. Hari ni sekarang ni aku berada di Kuala Lipis. Kalau ikutkan pagi tadi aku dah turun ke Sungai Jelai. Sungai Jelai besar geng. Kalau ikutkan hari ni aku nak mancing di Sungai Jelai. Lepas tu pula Sungai Lipis pun air besar. So memang tak boleh nak buat konten lah dekat sungai. Hari ni dah kira plan B lah ni. Aku turun ke Lombong Tinggal. Okay geng, aku nak ucapkan juga selamat berpuasa lah kepada semua sahabat subscriber dan juga seluruh umat Islam di dunia. Okey geng, kepada korang yang baru jumpa channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa support channel aku dengan tekan tombol subscribe, like, share dan komen. Buat sahabat subscriber yang dah lama support channel aku ucapkan jutaan terima kasih. Korang memang terbaik geng, kerana sentiasa support channel aku. Okey geng, tanpa melengahkan masa, aku tak set up lagi ni. Aku nak set up barang dulu, kita jumpa lagi geng. Okey. Okay, kita tengok dulu kawasan ni Lombong Tinggal ni. Dia macam tasik lah, tapi tak berapa besar pun. Kita try lah hari ni. Sebab umpan pun dah bancuh. Umpan dah bau masam lah. Lepas tu semalam aku dah beli cengkerik. Aduh sayang lah, tak boleh turun kat sungai. Ada boiling geng. Ini cuaca pun okey. Keadaan air pun okey kot macam ni. Aku pun dah lama dah tak turun kat sini. Zaman aku budak-budak je main mancing kat sini. So hari ni try lah. Okay geng, teruskan menonton, stay tune. Okay, untuk setup pertama ni aku guna umpan dedak ayam. Dedak ni dah dekat seminggu dah aku peram. Lepas tu kat mata macam biasa lah umpan roti. Kita try lah. Tak tahu apa yang ada kat Lombong Tinggal ni. Kita buat balingan dulu. Bismillah. Okey, nak set up lagi 2 joran. Okey, semalam aku beli umpan kat Jerantuk kan. RM10 cengkerik. Aku ingat hari ni nak mancing sungai, nak cari ikan nerak. Banyak ni RM10. Tapi tengoklah esok lusa kalau air sungai dah surut, boleh lah cari ikan nerak. Kalau tak sayang je umpan tau. Banyak yang dah mati dah. Okey, aku dah set up dah. Macam yang korang tengok tadi, umpan pertama tadi umpan dedak ayam plus roti. Guna teknik spring, umpan bom. Sama je ini aku set up 3 joran. Hari ni semua guna teknik yang sama kak. Ni aku set up sini. Yang satu lagi dekat belah ujung ni. Yang ni 1 joran. Semua teknik sama je. Okey geng, macam biasa, harap ada strike padu, strike mana-mana dalam tak ini. Okey geng, teruskan menonton, stay tune geng. Terbaik.
Okay, dah ada strike lagi. Okay, dah ada strike lagi. Oh, padu saya ni. Melengkung juga ni. Bismillah. Kasar ni. Ui, padu ni tarikan dia. Ikan apa ni? Jangan kayu. Ui, padu geng. Lampang Jawa geng. Padu saya dia. Solid. Solid geng, lampang Jawa. Alamak, sauk tak bawa. Sauk dalam kereta. Sekejap aku ambil sauk je. Okay, boleh check kot. Tak payah ambil sauk lah. Lampang Jawa geng, saiz padu. Bismillah. Alhamdulillah geng. Padu geng. Lampang Jawa Lombong. First time dapat set padu macam ni. Lampang Jawa. Sungai Kuantan pun tak ada saiz macam ni. Okey geng. Hanya geng. Reel baru. Reel yang aku baru beli. Saiz 3000. Sisa. Kau dengar dia punya drag tadi geng. Memang padu dia punya drag. Ni nama Bear King. Saiz 3000. Hasil dia padu geng. First strike dia ni. Lesen untuk reel ni. Okey, dah tercabut dah mata ni. Kita buat naik atas dulu. Sekarang jatuh air. Padu, saiz padu geng. Macam nak angkat. Saiz padu geng. Padu geng, lampang Jawa. Bapak saiz gorgon. Ini dalam 2 kilo ada kot ni. 1,5 kilo. 2 kilo. Okey. Alhamdulillah. Geng. Bukan saiz kecil-kecil ni. Jom kita isi dalam bekas dulu. Bagi dia segar. Maafkan ya. Okey. Dia sangkut 2 geng. Tadi dekat mulut satu dah tercabut dah mata dia. Satu lagi kat bawah perut. Ni. Sangkut kat bawah perut. Jadi kuat lah sangkut dia. Wah geng Lampang Jawa geng. Saiz padu geng. Sekejap lagi last video ni baru kita timbang. Kita masuk dalam bekas dulu. Wah, padu saya dia. 1 kilo lebih kot geng. Kakak 2 kilo ni. Kita bagi dia segar dulu. Sungai Kuantan pun aku tak pernah dapat lagi saiz besar ni. Sangkut di sini. Kita bagi dia segar. Kita boleh berenang ni. Kan takut mati pula. Okey. Bagi dia boleh berenang.
Okay, kita set up lagi. Okay, masa dah time. Jomlah kita timbang hasil untuk hari ni. Tak tahu berapa berat dia. Oh, saiz padu. Jom kita timbang. Kita tengok berapa berat dia. Ni. Aku dah siap kemas-kemas barang dah. So, jom kita timbang. Timbang sekali dengan bekas ni lah. Berat. Ikan ni masih aktif lagi. Sorry. Okay, kosong. Kita timbang. Memang padu geng. Berat dia. 1 nampak 1.475, hampir 1.5 kilo. Padu kan saya dia. Lampau Jawa. Memang padu kan. Kita timbang ni lah. Kita timbang bekas ni. Tengok berat bekas ni pula. Takut nanti ada yang petikai yang pula. Timbang sekali dengan bekas. Ni 1.475. Kita buat keluar ikan dulu. Sekejap. Ikan lampau ni dia aktif sangat. Tu yang payah nak timbang dia saja. Okay, kita timbang dia. Okay, kosong. Dah lalang ada lubang kat mulut dia ni. Kita timbang dia saja. Okay, duduk diam. Okay, 1.310. Berat juga rajuk ni. Dekat 200 gram. 1.3. Ini betul-betul berat dia. Lampau Jawa ni. Memang padu saya dia. 1.3. Ni dia reel yang aku guna tadi. Baru rasmi hari ni. Terus hanya reel baru, tali baru. Saiz 3000. Padu yang saya dia. Bolehlah buat lauk berbuka puasa lagi. Bakar ke, masak gulai lemak ke. Yang padu lagi. Okay geng. Kita jumpa lagi di next video. Mencari strap padu di sungai insyaAllah. Tengoklah kalau air sungai dah surut, bolehlah aku turun. Sebab sayang juga cengkerik aku beli kat RM10 kalau tak guna. Okay geng. Sampai di sini video kali ni. Agak pendek sikit. Kita jumpa lagi. Okay geng. Terima kasih geng. Ambil lah kau. Okay geng, kita sambung sikit lagi video. Tadi ikan yang hasil yang mancing hari ni tadi, aku terus suruh mak aku masak. Ni dia lah hasil dia. Masak gulai masam tempoyak. Ni dia. Ikan ni tadi ada telur geng. Memang untung ada telur lah. Telur ni yang sedap ni. Sebab ayah aku request nak makan gulai masam ikan ni. So ni dia tadi hasil tadi 1.3 kilo. Alhamdulillah geng. Strike padu. Okay geng, ni dah nak masuk waktu dah ni. Nak berbuka puasa. Okay, ni je lah juadah untuk hari ni.
bersama dengan keluarga kecil. Ini masakan hasil tangan ibu kita, memang terbaik lagi. Memang A punya masakan. Kalah lah kedai makannya makanan. Okay geng, selamat buka puasa untuk semua. Kita jumpa lagi di next video, mencari start pada sini insyaAllah. Assalamualaikum. Okay, bye bye. Bye bye. Okay.